kerajaan tak jawab tentang ini yang berlaku kepada Amin, Datuk Seri Amin, orang sebut Datuk Seri Amin Bangla. Kerajaan tak jawab. Kerajaan Kementerian Dalam Negeri dengan seronoknya memberitahu bahawa dia menyambung kontrak Amin, walaupun Datuk Seri Amin itu telah diminta oleh kerajaan Bangladesh untuk dihantar balik kalau terlibat dengan pelbagai jenayah perdagangan manusia dan sebagainya. Kerajaan diam. Banyak benda yang kita tanya, kerajaan diam. Hari ini pun saya tahu kerajaan dia sebab menteri dia memang tak layak untuk jawab benda-benda ni sebab dia Kementerian Kewangan. Dia dah jawab kewangan saya. Hal lain tu dia akan jawab secara bertulis. Tak apa. Saya dah cakap jawab secara bertulis, tak apa. Termasuk Kementerian Dalam Negeri sebab Timbalan Menteri Dalam Negeri yang tak lama lagi akan dapat menteri baru, iaitu Menteri Pertanian yang akan pindah ke sana. Kenapa tidak jawab pasal kes Amin Bangla? Kenapa?